tajuk dia memang tak kena langsung dengan apa yang nak ditunjukkan, yang nak disampaikan dalam filem ni. Sebab today aku akan share dengan korang satu filem yang aku baru tengok semalam dekat TGV KLCC. So thank you kepada TGV for inviting me untuk pergi ke special screening untuk filem Senin Harga Naik. So macam pelik kan, Senin Harga Naik kan. Tapi bila aku dapat invitation untuk pergi ke filem ni, aku rasa macam cerita apa ni, sebab dekat tajuk dia, harga tu ada logo rumah kan. So aku tak tahulah cerita pasal rumah ke, cerita pasal apa ni kan. So bila aku pergi semalam with lower expectation, sebab trailer pun aku tak tengok, and then cuma staff TGV tu just bagi tahu lah ni filem sedih kan. So aku macam okay, filem sedih. So aku pergilah semalam. And then cerita ni mengisahkan tentang apa kan, Senin Harga Naik ni kan. Cerita ni mengisahkan tentang Mutia ni. Dia ada konflik dengan mak dia tau. Dia ni telah keluar daripada rumah dan ingin membuktikanlah dekat mak dia ni yang dia boleh berjaya one day nanti. Malah lebih berjaya daripada mak dia ni. Lepas 3 tahun ni, Mutia ni dia bekerja dalam bidang hartanah lah. Dia macam jual-jual rumah tu semua kan. Mak dia ni ada satu kedai membuat roti yang nama dia adalah Mercusuar kan. So, Mutia ni diberi tugas untuk menghalau. Dia bukan menghalau lah, dia macam tempat yang mak dia punya kedai ni nak diambil untuk buat pembangunan baru lah. So mak dia ni akan diberi pampasan semua. Mutia ni tak tahu sebenarnya tempat tu adalah tempat mak dia. So dia ni diberi tugas untuk memberi pampasan lah untuk orang yang tinggal di situ untuk jual rumah dia kan. Mutia ni dia terpaksa pulang ke rumah dan memujuk emak dia untuk berpindah. So dekat sini the whole story is about that je. Perkembangan dengan Senin Harga Naik ni. So nanti aku akan share lah punya review. So aku nak tahu apa jadi dekat Mutia dan Retno ni sebagai mak dia, dan adik dan abang dia which is Amal dan Tasha. So korang kena tengok lah filem ni sebab filem ni dah tayang. Let's go, kita terus pergi kepada dia punya review. Jom. Welcome back to Movie Z Channel. So today aku akan review satu filem yang aku memang tak ada anything apa-apa pun. Bila tengok memang kosong gila. Trailer tak tengok, synopsis pun tak baca. Aku pergi with the zero apa-apa dalam otak kan. So pergi just tengok dan balik. Bila aku tengok filem ni, it's quite interesting. Dan bila aku tengok ending of the filem ni patut ditayang pada Raya hari tu. Tapi aku tak tahu lah kenapa filem ni baru tayang sekarang dekat Malaysia. But untuk Indonesia dah tayang awal dah. And then aku akan share dengan korang betapa seronoknya bila tengok filem ni. Ada benda yang best dan ada benda yang tak best juga dalam filem ni. Before aku start, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So kita akan pergi dulu pada benda yang aku minat lah dalam filem ni. First, benda yang aku minat untuk Senin Harga Naik ni adalah it's about dia punya jalan cerita yang simple, tapi dia membuatkan penonton rasa dekat dengan family. Macam siapa yang family ada adik-beradik yang dah terpisah jauh, seorang kerja sana, seorang kerja sini. Dia ingin membuat kita rasa ingin pulang ke family semula dan bonding dengan family. Sebab dia buat kita fikir kita punya masa silam dengan family time kecil kan. Bapak layan kita macam mana. So all the treatment yang dibagi semua ditunjuk dalam filem Senin Harga Naik ni. Jalan cerita dia memang simple, straight to the point. And then maybe kalau korang tengok filem ni, korang akan rasa berada di tempat Mutia ni dan Ibu Retno ni. Aku pun ada some scene yang boleh aku cakap is relate to my life. Benda tu agak touching lah dekat situ kan. And then itu first yang aku suka dalam filem ni. Dan nombor 2 pula yang aku suka dalam filem ni adalah dia punya lakonan dalam filem ni with all the actor yang ada dalam filem ni. Sebab kita ada banyak actor-actor, which is kita ada Nadia Arina, Naila Dipurnama. Lepas tu kita ada pelakon lama kita which is Meriam Bellina, Adri Masyahadi. So diorang 4 pelakon ni which is Retno ni dilakonkan oleh Meriam, Nadia ni melakonkan watak Mutia, Naila ni melakonkan watak Nasha, dan Andri ni melakonkan watak Amal, si abang tua lah sulung. So, aku suka sangat lakonan diorang ni dan screen time yang sangat cukup untuk setiap karakter ni. Dan setiap karakter tu di build up dengan cantik. So tak ada lopong-lopong yang boleh aku rasa macam kau tak kenal siapa watak ni. Untuk lakonan dan dia punya deliver script tu untuk dalam filem Senin Harga Naik ni is really good. Dan aku amat puji pada lakonan Meriam Bellina sebab dia still maintain dia punya kualiti lakonan. Walaupun dia ni dah lama kita tak nampak dalam skrin kan, besar kan. Tapi dia dapat menjalankan watak dia dengan
bagus dan amat tersentuh lah. Nombor 3 pula yang aku boleh share dengan korang yang aku suka dalam filem ni adalah isu yang diangkat dalam filem ni dan satu favourite scene aku yang aku suka dalam filem ni. So kita akan pergi dulu pada isu yang aku nak terangkan dalam filem Senin Harga Naik ni, which is aku suka dia punya topik yang dia nak menunjukkan semua orang ada salah masing-masing antara 4 orang ni, emak dan 3 orang adik-beradik ni. So macam Amal ada salah dia, Tasha ada salah dia, Mutia pun ada salah dia dan emak pun ada salah dia. So dekat sini ni aku nak cakap, tak semestinya kau seorang mak semua benda betul di side mak tu. Sebenarnya mak ni pun ada salah dia dan dia meletakkan ego dia terlalu tinggi dan menyebabkan anak-anak dia ni jadi konflik antara dia orang ni. So benda macam tu aku amat suka sebab it's relatable untuk life orang-orang sekeliling kita kan. Sebab aku pernah tengok benda tu. Dekat sini aku nak cakap dia punya isu tu amat best sebab dia dekat dengan kita bila tengok filem ni. And then favourite scene yang boleh aku cakap lah dalam filem ni ada satu scene. Scene ni dekat pada third act. So 3 adik-beradik ni bergaduh dekat atas rumah dia kan, dekat outdoor. So kalau aku nak tahu scene tu macam mana, korang kena tengok filem ni sebab aku rasa scene tu amat intense dan aku tak expect dia punya ketegangan tu sampai macam tu kan. Aku rasa macam wish. And then dia punya acting, marah, nangis, benda tu amat natural gila bila kau tengok dalam skrin besar kan. Benda tu aku rasa macam is quite, kenapa filem ni delay keluar dekat Malaysia? Aku sampai tanya macam tu kan. Sebab benda ni kalau tengok time raya lagi much better sebab yelah hari raya kan hari gathering untuk kita. So bila tayangkan filem ni pada raya, aku rasa benda ni akan jadi lagi seronok bila tengok dengan family. Itu saja benda yang aku minat dalam filem ni. And then ada 2 benda lah yang aku tak minat dalam filem ni. First yang aku boleh share is tajuk filem Senin Harga Naik ni. Sebab aku rasa tajuk dia memang tak kena langsung dengan apa yang nak ditunjukkan, yang nak disampaikan dalam filem ni. Sebab Senin Harga Naik ni adalah tagline company Mutia kerja ni tau. Senin Harga Naik. Aku tak tahu kenapa diorang menggunakan tagline company tu untuk menjadikan tajuk cerita ni. Sedangkan this whole story yang aku faham yang disampaikan is about family ni. Dan betapa sayangnya mak dia ni pada mercusuar. Aku rasa kalau tajuk filem ni ditukar kepada The Mercusuar pun aku rasa is really good. Sebab at the end dia, bila dah semua benda ni berlaku, diorang kembali ke kedai roti tu. Kedai roti tu very meaningful to them. And then mercusuar tu dikekalkan sampai ke hujung filem. So benda tu yang aku rasa macam kalau tajuk dia ditukar kepada mercusuar, nama kedai roti tu, benda tu akan jadi lagi cantik lah. And then itu nombor 1. Dan the last one yang aku boleh highlight untuk filem ni, benda yang aku kurang suka is dia punya runtime untuk filem ni adalah sejam 56 minit. But aku terasa lama untuk hadam filem ni. Tapi dia tak rasa bosan tu. Cuma aku keep on check pada jam aku macam bila nak habis macam lama betul kan. Filem ni sejam 56. Dan topik-topik dia pun dia memenuhi lopong-lopong yang kau akan, bila terlalu lama kau akan buat rasa bosan kan bila tonton filem macam tu kan. Tapi aku nak cakap kat sini, sejam 56 minit tu dikompres dengan cantik. So tak rasa bosan tapi aku terasa lama. Maybe kalau dia pendekkan sikit sebab terlalu banyak borak lah dalam filem ni. Tapi aku nak cakap di situ borak tu dipentingkan juga kan untuk kita create the emotional scene semua tu. Tapi benda tu yang aku boleh cakap is sejam 56 minit tu agak lama dan tajuk dia kurang kena. Bukan kurang kena, tak kena langsung dengan jalan cerita yang nak ditunjukkan dalam filem Senin Harga Naik ni. So itu saja yang boleh aku share dengan korang untuk review filem Senin Harga Naik. So filem ni dah ditayang, boleh pergi tengok dekat wayang yang terdekat dengan korang. Filem ni memang best untuk ditonton bersama family. So berapakah rating yang aku bagi untuk filem Senin Harga Naik ni? So untuk filem Senin Harga Naik ni aku boleh bagi sebanyak 8/10 untuk Senin Harga Naik. So filem ni memang best, boleh pergi tengok. Dia sedih tetapi untuk aku tak nangis lah. Tapi ada je orang yang aku tengok dalam hall tu ada yang nangis untuk filem ni. But for me, dia sedih tu sampai, but tak sampai untuk membuatkan aku nangis. So itu saja from aku punya review. So thank you for watching my video sampai habis. And that's all for my review untuk filem Senin Harga Naik. So that's all. Bye-bye. Thank you.